Pertama kali saya dapat tahu pasal research app ni, nikmat betul rasa. Dia punya upgrade tu seolah-olah daripada naik kereta kuda jadi kereta sedan tu. Tapi memang saya bersaksilah bahawa app ni telah mengurangkan sebahagian beban penulisan akademia. App ni ialah Reference Manager Software ataupun RMS. Mungkin korang tak familiar dengan istilah RMS ataupun Reference Manager Software ni. Tapi kalau saya sebut Mendeley ke, Zotero ke, mungkin korang perasan lah kan. So Mendeley, Zotero, RefWorks ataupun EndNote ni adalah antara 4 lah besar RMS yang biasa digunakan satu dunia. Fungsi RMS ni saya rasa semua sedia maklum. Dia adalah untuk manage kita punya rujukan-rujukan dan memudahkan kita untuk buat referencing di dalam penulisan akademia kita. Kalau sesiapa pernah sezaman dengan saya yang mana pernah buat secara manual lah referencing ni kan, bila kita dah siap draft, hantar ke supervisor baiki, sudah kena tambah itu ini, numbering pun semua kena tukar, dia punya rujukan kat belakang pun kena tukar. Memang sangat memerikkan lah kan. Sekarang ni RMS telah automatekan proses tersebut, jadi memang memudahkan penulisan akademia. Walaupun kebanyakan daripada RMS ni adalah percuma, tapi dia adalah freemium. So basically dia ada limited version, dan kalau nak lebih daripada tu kena bayar lah. Saya sendiri adalah pengguna tegar Mendeley setelah 10 tahun lah menggunakannya, walaupun sebelumnya pernah adalah glitch sikit ketika 2015 yang tu kot, yang mana data hilang kan. Tapi Alhamdulillah tak ada masalah lepas tu setelah dibeli oleh Elsevier. Kalau korang adalah postgrad tapi tak pernah guna RMS, korang wajib install, wajib cuba. Pada yang berminat nanti, insyaAllah selepas raya saya akan buat tutorial ringkas berkenaan Mendeley. Antara Mendeley, Zotero, RefWorks dengan EndNote ni, anda pengguna RMS yang mana satu dan kenapa? Jemput komen je.